Sebab apa? Dalam media sekarang ni semua mengatakan Barisan Nasional macam-macam. Tapi kita jangan lupa bahawa kita dah ada sejarah Barisan Nasional ni memerintah negara kita ni dalam keadaan yang sangat-sangat stabil. Naiknya PH, naiknya PN tetap mengikut apa yang diaturkan ataupun telah diacuankan oleh Barisan Nasional sebelum-sebelum ni. Tak ada penambahan yang orang kata sangat-sangat drastik. Jadi buat apa lagi kita nak pilih calon yang lain? Kita dah ada calon daripada Parti Barisan Nasional yang dah tentu ada track record yang sangat-sangat baik, yang akan pastikan agenda kerajaan terus dipelihara, yang akan pastikan generasi-generasi anak muda masa depan akan lebih baik, InsyaAllah. Jadi bantulah saya, Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Perak, anak muda ni, bantulah agenda kami ni. Kita nak bawa permekasan anak muda ni terus di grab yang lebih, di tingkat yang lebih tinggi. Bantulah dengan mengundi calon Barisan Nasional Dr. Yusri untuk PRKI Kuning ini. Jadi undilah calon Barisan Nasional demi kestabilan dan juga kebaikan anak muda, insyaAllah.